Please depan tu je. Please. Tu je. Tak payah tengok. Oh, ada macam. Oh, tu yang Piramli tu. Orang buat tu, orang buat free. Mamat pernah tengok. Lepas tu kita duduk situ sampai tak ada orang dah. Habis-habis semua orang ada konsert ke? Bukan, yang tu Piramli. Lagu pun lagu lama. Jalan waktu malam di Kuala Lumpur City Centre. Tu dia punya bridge kan? Kita tak pernah naik lagi atas tu kan? Berapa? Macam ni apa-apa Zola. Apa Zola? Mana ikut sana tadi? Boleh tak? Terus je kan? Jalan dengan isteri waktu malam di Kuala Lumpur City Centre. Panasnya malam dengan anak-anak. Ingat ada air pancut. Makan apa? Pasport. Cili apa? Cili padi tu ada? Tapi mahal lah. Tak boleh lah. Tahu. Nanti jadi misal ni makan sikit asli. Sedap tak boleh lah. Fortuner hotel besar ya. Cantik je hotel ni. Mahal tak? Tak tahu lah. Kita pergi walk in check. Nak walk in. Dengan harga je. Biana pun RM1,000. Ini mesti mahal dari sebelah. Yep. Oriental pun mahal. What is this beautiful opera? Oriental pun RM1,000 lebih satu. I feel like I want to jump in the water. Itu Oriental. Mana? Ada kipas tu yang nak. Mana? Ini tu. Oriental pun satu malam RM1,000. Mana yang sebelah tu? Tadi Wan hantar budak tu lalu kot jalan ni lah. Atas tu apa? Oh my god. Lalu jalan ni, ikut sini tadi. Kita ikut pedestrian ni. Sini. Tu tak boleh. Orang ramai nanti datang. Adik tu, adik. Nama adik. Mama boleh tu cakap. Ada show ni. Aku okay, I'll just do it. Apa ni? Mama pun nak balik dah. Okay, nak masuk kat mana sini? Masuk sini KLCC lah kot. Nak makan kan? Tak pernah. Dia masuk IC Time. Kita pergi mana? Pergi ke SCC. Okey. Kita nak masuk IC Time. Kita pergi Bombay dia. Mana nak tahu apa? Kan? Tu pintu ni. IC Time. Ramainya orang. Apa yang dia buat ke sini ramai-ramai ni? Tengok air pancut je pun. Dekat Jepun kalau ada ni lagi teruk. This is Kuala Lumpur. Ni lagu ni mesti tak boleh masuk. Dia kena story coding lah. Suria KLCC. Mana? Ayah. Yalah tak boleh masuk. Bawah ada beach. Setakat ni yang best dia pantai lah. Kamu jangan pergi pantai seorang. Tak, betul. Dia memang tempat kerja tu dekat pantai. Ada buaya tau tadi tu. Tahu, tapi saya pergi site visit dekat jetty. Dia ambil minyak sana. Site visit kat jetty? Ya, kita ada jetty. Ya? Dia ambil minyak. Lepas tu kamu naik buat lah? Tak, jalan. Jadi jabatan yang panjang tu lah. Dekat pantai. So kamu dah berminat nak kerja kat situ? Situ boleh je permanent staff, tapi kena join satu program ni. Namanya program GIS,
DES. Tapi dia bayar gaji sikit lah dulu. Dia macam bagi train. Mula Kontrak kan? Kontrak tak salah, nanti dia orang buang kan. Tapi lama tak banyak dia bagi. 1,000 je. Kontrak dia orang terminate kan. Saya ada kabel boleh masuk. Sebab mana? Abang. Dan misalnya Petronas dengan pakai sistem Power App untuk jadi peluk dalam database. Okey. Mana bawah? Sana je. Sana sana. Sana je. Skip. Bawah. Kat bawah yang banyak kan tadi kita ada bawah. Level 2. Tu tak KFC besar. Oh, tu cili kampung kat atas tu. Ha? Nak cuba ke? Mahal. Bukan tak nak, mahal.